Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sembang Kacip Podcast episod yang keempat. So untuk episod kali ini kita nak borak game Manchester United menentang Crystal Palace. Tema kita lebih kepada tak semua tim boleh kalahkan Crystal Palace. Hanya Manchester United Tutorial sahaja. di sini. Tutorial di sini. Okay? Yang tak boleh kalahkan diam-diam je. Jangan sibuk-sibuk. Hanya Manchester United sahaja. Up, going out in yet another blaze of glory. So hari ni kita ditemani dengan Piccolo. Korang dah kenal siapa Piccolo. So kita straight to the point. Jangan buang masa. Jangan lupa subscribe, like video ni, share kawan-kawan. Cuba komen apa pendapat korang tentang game Manchester United menentang Crystal Palace yang sebelum tu yes. Aku nak tanya kepada semua subscriber termasuk Akil. Season belum sampai suku rasanya. Tak sampai separuh lagi. Tapi satu tim dah kalah 2 kali. Macam mana MU baru main sekali dah menang. Tutorial di sini. Tutorial di sini. Okay, tutorial di sini. Jangan tak menang jangan bising. Itu je. Tak menang jangan bising. So, first question. Bagi aku satu perkataan menggambarkan game semalam. Berat aku nak cakap. Tapi menang. Menang ah. Sebab apa aku cakap menang? Sebab MU perlukan kemenangan selepas kekalahan menentang Everton. Betul, bagi aku tak boleh terima kekalahan dengan Everton tu. Macam mana kita kalah dengan 10 pemain. Dan kita dalam konsisten running yang orang cakap, walaupun kita tak menang dalam last 2 game before, kita seri, tapi kita dalam rekod yang orang cakap masih dapat mata. So aku harap dengan kemenangan kat atas Crystal Palace membuka balik jalan kepada Manchester United untuk berada di kedudukan yang lebih baik. Setuju? Aku setuju dengan kau. Kalau aku satu perkataan menggambarkan game lawan Crystal Palace, bagi aku tekad lah. Kita boleh nampak lah kesungguhan player Manchester United nak menang game tu. Bagi aku memang kena menang sebab game Everton tu adalah, aku setuju dengan Piccolo, tak boleh nak terima. Kita kalah dengan 10 pemain, kita kalah dengan tim yang bermain dengan 10 orang sahaja. So memang tak boleh, not acceptable lah untuk kita kalah macam gitu. So lawan Crystal Palace kita mungkin boleh boost balik confident pemain-pemain kita, sebab Crystal Palace pun sebelum kita lawan diorang duduk nombor 5 kan. So aku harap benda ni boleh boost balik confident pemain Manchester United. So aku akan bagi tekad. Soalan kedua untuk kau. Kau bagi tahu aku 3 pemain yang kau rasa buruk secara keseluruhan. 3 player yang secara buruk lah. Bagi aku worst lah. Okay, dia ada pro and cons. Bagi aku, untuk first half, aku boleh cakap kita lalui seperti game Everton, yang mana kita melepaskan gol seawal mungkin, iaitu pada separuh masa pertama, dan kita cuba comeback balik. Dan nasib baik, aku rasa, sebab kalau korang tengok press conference daripada Ruben Amorim, dia ada mengatakan yang bahawa Crystal Palace adalah tim yang telah kehabisan tenaga apabila bermain di midweek dalam Eropah. So dia cakap dengan tim dia untuk mempertingkatkan lagi corak permainan, tahap permainan, dan nampaknya benda tu berhasil. Kalau untuk first half, kalau aku pergi balik ke soalan Akil, aku akan cakap Leny Yoro. Bagi aku Leny Yoro, Joshua Zirkzee, dan juga bagi aku Sam Lemons. Dia sepatutnya ada link up dengan defend. Tapi untuk second half, aku hanya nampak satu orang je player yang bermain agak clumsy, Leny Yoro. Setuju.
Sebab bagi Aku aku setuju. kesilapan gol, 2 gol Everton dengan Crystal Palace, Leny Yoro. Kita perlukan dia punya tackling, kita perlukan dia punya decision. Everton game dia tak buat tackling, tapi game Betul. Crystal Palace dia buat tackling, dia tapi dapat penalti. Itu yang aku tak boleh terima. Kau rasa apa jadi kat dia? Ha? Confident. Kau rasa apa jadi kat dia? Confident ke? Rasa dia mungkin perlukan lebih masa untuk build up dia punya consistency. Aku rasa dia kena cuba dapatkan consistency daripada Luke Shaw dengan Harry Maguire. Kau tengok sekarang Luke Shaw aku rasa antara kita punya left centre back yang terbaik. Betul. Aku rasa setakat ni. Lisandro Martinez aku rasa kena kerja keras. Betul. Setuju. Untuk game semalam aku tengok Luke Shaw memang on point. Even the league pun ada buat sedikit kesilapan, tapi kalau untuk comeback balik kepada topik yang kau tanya, aku rasa Leny Yoro dia kena belajar daripada Harry Maguire dengan Luke Shaw bagaimana mengatasi performance drop dengan performance up. Sebab dia bakat muda. Aku rasa dia bakat future Manchester United. Aku setuju. Aku pun kalau nak tanya 3 player yang aku rasa worst malam tu, Leny Yoro, aku tak tahulah. Aku rasa dia lack of confidence. 2 game ni aku harap dia boleh bounce back sebab aku still percaya dia antara the best defender, young best defender muda. Dia sebaris Hudson, sebaris siapa lagi, Yoro, sebaris player-player yang muda lah. So dia antara gems untuk masa depan. So aku harap dia boleh bounce back. And then aku boleh bagi dekat Bruno Fernandes. Aku tak tahulah Mamat ni. Kadang aku tengok dia okey, kadang aku tengok dia barai. Tapi aku harap lah dia boleh do something lah. Walaupun aku faham je kenapa dia boleh jadi macam tu kan. Sebab dia, itu bukan tempat dia kan. Dia bermain sekarang, posisi yang dia bermain sekarang lebih pada deep line playmaker. Kita kenal dia sebagai advanced 8 ataupun advanced playmaker, advanced attacking midfield. So agak susah untuk dia adapt sebabkan umur dia yang sekarang. Kalau umur dia masih 25 mungkin dia dah adapt lah. Tapi sekarang umur dia dah berapa, 30 macam gitu kan. So Bruno Fernandes, dan yang terakhir aku akan bagi dekat Joshua Zirkzee. Aku still rasa, aku sampai sekarang aku masih percaya yang 1 gol tak boleh menutup semua kesilapan kau. Ya, cuma kau kalau gol. untuk dalam game ni aku rasa kena bagi kredit lah. Yelah, kalau dia tak gol aku rasa player-player semua tak ada apa, semangat. Betul. Tapi atas dasar performance aku still rasa belum lagi lah. Jauh lagi. Jauh lah. Dia nampak dia punya aerial duel kalah seorang striker bro. Dia striker bro. Striker kalah aerial duel, kalah physical. So aku rasa dia boleh tambah lagi 2 biji gol aku rasa semalam. Betul, setuju. Kalau dia lebih klinikal aku rasa. So itu 3 player aku lah. 3 player yang aku bagi aku worst lah. Bagi aku 2 player, bagi kau 2 player yang bagus malam semalam. Okay, first of all aku dah cakap tadi, Luke Shaw dia cover up defense tu memang gila-gila. Aku tak nampak dia sebagai seorang left wing back. Aku memang nampak dia seperti left centre back yang pure. Okay, aku tak nampak dia sebagai left wing back. So nombor 2 aku rasa Casemiro kena bagi kredit. Semalam kalau kau tengok, Aki cakap tadi Bruno Fernandes, aku tak nak kata Bruno Fernandes tu tak perform. Dia perform, cuma dia tinggalkan tempat dekat tengah-tengah kosong. Betul. Adam Wharton boleh bermaharaja lela semalam. Tetapi kita kena berterima kasih dekat Casemiro. Aku setuju. Adam Wharton kalah dengan Casemiro semalam. Betul, setuju. Aku setuju dengan kau. Aku pun rasa kau kena bagi pujian kat Luke Shaw lah. Semalam bagi aku the best game untuk Luke Shaw. Dia banyak selamatkan Man United, banyak selamatkan goalkeeper juga. So kena bagi kredit lebih untuk Luke Shaw. Dan Casemiro pun kita kena bagi kredit juga ke Casemiro, banyak cover tempat Bruno apa semua. Dan ni first time ni dia main 90 minit, betul tak? Itu dia tak pernah kan. Aku risau. Aku tengok masa saya cakap 70, aku cakap janganlah Casemiro keluar. Aku dah lega bila 80. Tapi bila tengok 85 cakap tak apalah, kalau 85 ni nak keluar tak apa, keluar lah. Tapi tengok tadi 90 aku cakap oh lega aku. Aku Risau orang tua tu. Aduh, risau je. So another question untuk kau. Boleh tak kau simpulkan game Man United lawan
Crystal Palace yang berkesudahan 2-1. Okay, bagi aku dia adalah perbezaan antara satu half dengan first half dengan second half. Bagi aku corak permainan pun berbeza. Aku tengok Crystal Palace ni, aku ambil Crystal Palace dulu. Bagi aku Crystal Palace, aku faham faktor kepenatan. Diorang bermain di Conference League. Dan diorang main di Conference League pun bukan bagi aku diorang sebagai wakil England, diorang tak perform mana pun. Diorang baru saja kalah. So aku rasa diorang mungkin kekurangan player dari situ. Apa yang dialami Manchester United pun sama, kekurangan main player. So kalau kita tengok, kedua-dua squad menurunkan squad yang sama sahaja. Crystal Palace pun turunkan squad yang sama dalam berapa banyak game dah. Man U pun sama, hanya pertukaran sikit-sikit sini sikit. Dan bagi aku, semalam bagi aku persaingan di separuh masa kedua nampak lebih kepada Manchester United. Tapi betul, untuk first half bagi aku dia seimbang. Cuma aku rasa untuk Manchester United sebagai fan Manchester, aku rasa banyak peluang dilepaskan. Betul, setuju. Aku tak nampak game ni macam mana game sebelum lawan Everton, macam mana ada crossing yang menarik, ada hantaran-hantaran lintang yang menarik. Aku tak nampak. Aku nampak ni back to Manchester United yang sebelum-sebelum ni. Kurangnya hantaran-hantaran lintang. Betul, setuju. Aku setuju banyak benda yang kita bazir, peluang-peluang yang kita bazir. Kau bayangkan kalau kita tengok stat, kita ada 13 shot, 6 shot on target sahaja. So kalau kita buat shot on target tu convert to goal, maybe kita boleh menang besar lah. Tapi aku setuju dengan kau yang masalah fatigue menjadi punca utama kenapa Crystal Palace kalah. Fatigue tu memang jadi punca utama lah. Kita dah nampak beberapa contoh dah. Waktu Newcastle masa first season dapat masuk UCL, apa jadi dengan diorang? Diorang terus drop. Sekarang Crystal Palace, sebab squad diorang, bagi aku squad diorang masih tak terbiasa untuk main 1 minggu 2 game. Sebab diorang masih belum terbiasa. Ni first time diorang pergi Conference League, dan Conference League pula dibuat hari Jumaat, dekat sangat dengan hari perlawanan untuk EPL juga. So masalah fatigue tu memang jadi salah satu punca kenapa Crystal Palace kalah. Dan aku rasa kita kena bagi kredit dekat Amorim. Aku rasa Amorim mungkin perasan benda ni. Dia suruh naikkan intensity game, naikkan intensity passing. So aku rasa good job for Amorim lah. Dengan pertukaran-pertukaran yang dia buat pun, aku rasa pertukaran yang tepat. Contoh keluar Euro bawa masuk Mazraoui, bagi aku is good substitution. Sebab kalau aku nak jaga mentality Euro, aku akan keluar Euro secepat mungkin lah. Aku tak nak mentality dia makin drop apa semua kan. So aku bagi pujian yang banyak dekat manager kita lah. Kau bayangkan Piccolo kita dulu duk kutuk Arsenal set piece FC. Kau bayangkan kita duk kutuk Arsenal set piece FC, Stoke City. Tapi sekarang gol kita sama dengan Arsenal, 10 gol daripada set piece. So apa pendapat kau tentang benda tu? Okay, bagi aku sekarang ni kalau untuk modern days punya bola sepak, bagi aku pun sebelum ni aku pun sama, pemikiran adalah set piece FC. Tapi bagi aku sekarang untuk Manchester United, aku tolak tepi Arsenal. Arsenal dia team orang cakap dia perfect balance. Tapi untuk Manchester United, aku rasa apa yang dia ambil cara Arsenal mungkin, iaitu kita gunakan apa yang peluang yang ada, set piece ke, open goal ke, penalti ke, apa ke yang ada, yang kita boleh dapatkan gol, just buat saja. Aku rasa kalau kata orang nak kata kita ni sebagai set piece FC, aku terima, aku okey saja, as long Manchester United dapat kekalkan momentum ni. Aku nak momentum kemenangan. Aku tak kisah menang teruk, menang buruk, aku tak kisah. Menang is menang. Sebab apa? Dengan kemenangan, momentum player akan lebih menaik. Confident pun semua kan. Tu penting. Yes. Penting tu. Aku pun sama, aku still rasa, aku pun antara orang-orang yang mengutuk Arsenal juga. Tapi aku still rasa win is a win. Kalau itu cara untuk kita menang, apa salahnya untuk kita guna. So ya, United gunakan peluang.
maknanya sekarang United ada kuasa tambahan iaitu set piece. So aku happy dengan improvement yang ada sekarang. Tapi aku still rasa ada beberapa faktor yang kita kena perbaiki iaitu konsisten lah. Konsisten United masih lagi dipersoalkan. First half main bagus, second half main buruk. Macam tu first half main buruk, second half main bagus. So aku rasa benda tu yang kena perbetulkan lah untuk next game. Apa man of the match kau? Berat ni. Bagi aku, okay, aku akan cakap Luke Shaw. Aku akan bagi Luke Shaw sebab aku dah lama tak nampak persembahan Luke Shaw macam ni. Betul. Kalau kau nak cakap Casemiro ke, kau nak cakap Joshua Ziyech ke, siapa-siapa lah 10 orang yang lain kau nak cakap siapa pun kan, nak bagi kat siapa pun aku tak kisah. Tapi untuk aku akan bagi dekat Luke Shaw. Aku dah lama tak nampak performance dia macam ni. Serius tau. Bila kau nampak Luke Shaw main macam ni, sampai aku cakap Lisandro Martinez akan perlu kerja keras. Tapi semalam Lisandro Martinez, cakap pasal Lisandro Martinez, aku rasa good lah penampilan dia. Dia boleh lah 10 kan? minit terakhir kan. Walaupun sekejap, boleh lah. Boleh lah. Bagi aku boost lah. Untuk squad dia kita. Betul. Kalau aku pun Luke Shaw tu. Luke Shaw aku rasa dah berapa game yang kita main dah 13 game kan. 13 game yang kita main, Luke Shaw tak pernah injured lagi sampai sekarang. Aku rasa ni adalah game terbaik Luke Shaw. Dia banyak selamatkan goalkeeper kita, banyak selamatkan maruah Manchester United juga. Tackle-tackle yang bagus, passing-passing yang bagus, attack yang bagus. Dia bagi aku good game lah. Antara good game bagi Luke Shaw lah. Play-play lain bukan tak bagus, cuma aku rasa Luke Shaw lebih bagus lah. Bagi aku saingan ketat dia Casemiro lah. Betul setuju. So ada naratif dari rival fan yang cakap United tak layak menang pun menang nasib. Kau setuju dengan pernyataan diorang? Bagi aku menang is menang bro. Kau tak boleh kata menang nasib. Kalau kau nak cakap menang nasib 1-0 pun kau akan cakap menang nasib. Kalau kau nak cakap menang nasib 7-0 pun kau akan cakap menang nasib bro. Betul. Tengok kepada lawan kau macam mana. Kalau lawan kau tak perform, dia banyak sebab kau boleh sifatkan kemenangan tu. Tengok macam semalam. Jangan cakap yang kita terlupa City macam mana boleh bangkit balik gol last minute daripada Phil Foden. Aku boleh simpulkan sebagai nasib, tapi bagi aku menang is menang bro. Betul. 3 point is 3 point. Ya. Aku setuju. Bagi aku semua orang berhak argue lah bro. Betul. Aku pun setuju. Menang is menang, tapi aku rasa tak adil untuk kita sebab diorang cakap kita menang nasib. Bagi aku tak menang nasib juga. Bagi aku it's a good idea dari Ruben Amorim yang tingkatkan intensity di second half, tingkatkan possession ball. So aku rasa it's a good game lah untuk Man United. Man United sedar, Ruben Amorim sedar yang player Crystal Palace sekarang berada di keadaan yang kepenatan. So bagi aku it's a good start lah. It's a good idea lah daripada Ruben Amorim untuk naikkan intensity perlawanan. Kita boleh nampak lah second half Crystal Palace memang turn off lah. Serius, kita boleh nampak benda tu. So kalau kau jadi Ruben Amorim, apa yang kau kena improve untuk game yang akan datang menentang West Ham? Kalau aku jadi Ruben Amorim, apa improvement yang aku kena buat untuk game menentang West Ham? Bagi aku kenapa nak tukar kalau benda tak rosak? Betul tak? Sebab sekarang ni apa yang aku boleh link sikit untuk game menentang West Ham, kita tak akan menentang Paqueta. Betul. Bagi aku dah kurang satu creative outlet West Ham. Betul, setuju. Sebab so, aku risau bila Paqueta bermain, dia pun beremosi lebih kurang Bruno Fernandes dan juga beremosi seperti Casemiro. Aku takut Casemiro akan terjebak dengan Paqueta. Betul setuju. Kau rasa wajib menang lah? Memang wajib menang. Game ni memang wajib menang. Sebab apa? Kita adalah last game yang akan bermain pada hari tu. Betul, setuju. So kalau kau tanya aku pun sama dengan kau. Aku rasa kekalkan dulu formation ni. Mungkin sebab Kuna pun boleh main kan. Mungkin saya kena boleh masukkan Kuna ke apa ke. Tapi aku rasa better kekalkan sebab tengah bagus, tengah ni. Cuma adalah beberapa yang kena perbetulkan.
kita just tengok lah. Aku pun rasa game lawan West Ham adalah game yang wajib menang, 3 points. Sebab kedudukan West Ham sekarang di kedudukan tercorot Liga juga. So bagi aku game wajib menang untuk menentang West Ham pukul 4 pagi nanti. Tapi So, guys, sedikit tambah Kin. Tapi untuk West Ham ni aku rasa aku lega. Dekat bahagian pertahanan kita dah dapat 2 back baru, 2 back tenaga tambahan. Iaitu Nosa Mazraoui dengan Lisandro. Betul. So bagi aku dekat bench tu orang cakap sedap sikit lah kita tengok. Betul, setuju. Sedap lah. Lisandro pun ada kan. So itu bagus lah, mentality pemain defensif kita makin bagus lah lepas ni. Okay lah guys, aku rasa sampai sini je untuk game review Man United menentang Crystal Palace. Jangan lupa subscribe, like video ni, share kawan-kawan, komen apa pendapat korang tentang game Manchester United menentang Crystal Palace yang berkesudahan 2-1 United menang. So tutorial untuk lawan Crystal Palace ada di sini. Okay, ada di sini. Yang kalah diam, yang menang bersorak. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.